Hi guys, welcome back to our new channel yang bernama Sanji and Ikaru. So, hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video seram. So, sekarang ni malam. So, kita nak buat video seram apa? Nak ayo kita saksikan. So, video seram kita macam pernah dengar dan macam tidak pernah dengar. So, hari ini saya akan ceritakan cerita seram yang bertajuk Highland Tower, Ulu Kelang. So, Selangor. Ulu Kelang, Selangor. Okay. So, hari ni kita akan cakap pasal tragedi, okay, tragedi yang berlaku di Highland Tower. So, tragedi dia agak panjang juga, okay. So, tragedi, ayo kita saksikan. So, tragedi Highland Tower, meremang aku okay. Tragedi Highland Tower berlaku pada 11 Disember 1993 di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor. Okey. Blok Menara 1 runtuh akibat tanah runtuh yang besar. Yang disebabkan oleh hujan yang lebat yang menyebabkan pipe lencongan pecah. Okey, pipe lencongan pecah. Yang pipe ke bawah tanah tu kan. Kalau pipe lencongan. Highland Tower terdiri daripada 3 bangunan, 12 tingkat atau blok. Okey. Keruntuhan blok 1 mengakibatkan 48 kematian. Penduduk 2 blok lain dan pertubuhan berdekatan telah dipindahkan kerana kebimbangan keselamatan. 2 daripada 3 blok bangunan Highland Tower yang masih berdiri pada 2008. Serupa dengan reka bentuk blok 1 yang runtuh. Okey. So, tragedi ini berlaku. Okey. Kompleks kondominium ini dibina secara berfasa antara 1974 dan 1982. So, blok flat ini dibina antara 1974 dan juga 1982. Okey. So, ia dibina di dasar barat Bukit Bercuncurang. Okey. Bukit Bercuncurang. Berteres secara meluaskan pada awal 1980-an. Okey, blok 1 ialah bangunan paling selatan, blok 2 dibina di utara barat laut blok 1. Dan blok 3 dibina di barat blok 2. Menara-menara itu menjadi kediaman kepada keluarga kelas pertengahan yang mewah. Peratusan yang besar daripada penduduk ialah golongan expatriate. Kejadian tersebut ialah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Setakat tahun 2019, 2 bangunan ini dalam proses perobohan. Okey. So, cerita dia macam ni. Blok Highland Tower, blok Highland Tower yang berlaku tragedi ini ialah tragedi runtuhan. Okey. So, melibatkan 48 kematian. So, kita nak tahu apa sekarang? Kita nak tahu pasal cerita seram yang pernah kita dengar. So, saya cari, benda ni semua saya cari kat Google. Okay? So, cerita pertama dia senang je. Okay.
Jalan itu okey. Semua dah tahu jalan tu memang tak siapa tu. Tak guna, tak ada hotel, tak semua. Jalan Taman Hillview. Okay? Taman Hillview. So, macam korang tahu, ramai pernah berlalu situ dan cerita pasal satu benda ini di dalam Google. Ialah satu perempuan yang mengandung akan menahan kereta yang datang di situ dan suruh hantar kat Highland Tower. So ramai macam dia naik kereta. Okay, saya dengar lah ada taksi, dia naik kereta tu tak ada kaki. Perempuan tu tak ada kaki, yang naik kereta tu tak ada kaki. So dia suruh hantar kat pakcik, tolong hantar kat Island Tower. So dia pun pergi hantar ke Highland Tower. Dia tengok makcik tu pergi dalam dengan suasana yang macam happy like that. Okay, so dia masuk. So makcik ni pun macam ni, macam tu, so dia gerak. So ramai pernah kena macam tu. Memang semua orang yang lalu kat situ memang akan kena benda ini. Kalau sangat-sangat kena pada waktu malam. So waktu malam yang paling banyak cerita yang kita pernah tahu di Google. So korang tekan je kat Google cerita seram Highland Tower, memang ramai akan preview kat situ. So saya nak bagi tahu, siapa yang berani lalu kat situ pergi dan buat video, baru bagus. Siapa yang berani sangat pergi. Saya dah meremang-remang ni, so saya tak akan pergi ya. Okay, saya sudah meremang. Meremang nampak? Meremang. Memang meremang cerita ni. So, siapa nak pergi situ, hati-hati. Okay, so kita teruskan. So, ramai cerita pernah dengar. Okay, dan saya tahu ramai buat paranormal di Highland Tower. Okay, ada 5 orang, 2 perempuan, 3 lelaki pergi buat camping dan nak buat paranormal. So ada pakcik, dia macam jaga kat situ lah, jaga Island Tower tu yang supaya orang tak buat paranormal lagi. Dia cakap lah kat budak-budak kat college tu, nama private. So dia cakap lah kat budak-budak tu, jangan buat kat sini, dia memang tempat yang bahaya. Dia dah cakap dah pakcik tu awal-awal. Tapi diorang tak nak dengar, diorang nak buat juga. So 3 lelaki, 2 perempuan. Okay, so diorang pun naik ke tingkat atas, lebih kurang tingkat 5 kot tak silap saya. Diorang buat paranormal. Okay, diorang buat paranormal ritual. Diorang buat ritual macam memuja hantu tu. Okay, dia ritual. So apa yang terjadi tau, pertama sekali semua terpisah. Diorang ambil kamera, diorang nak rakam lah ada apa-apa, semua terpisah. 2 lelaki pergi sini, 1 lelaki pergi seorang, 2 perempuan ni tak silap seorang-seorang juga. Semua seorang-seorang. Dia pergi semua seorang-seorang kot. So macam diorang dah jangka satu perempuan ini kena rasuk. So satu perempuan ni kena rasuk, dia macam lari sini, lari sini. Tapi rasuk ni macam virus. Dia jangkit kat lagi satu perempuan, budak lelaki, akak college perempuan. Dia jangkit kat lagi satu akak. So dia pergi dia macam jangkit. So dia jangkit lagi kepada lelaki. Lepas tu pakcik tu pergi tahan. Pakcik tu bawa 5 orang kawan-kawan dia pergi atas dan bawa dia orang ke bawah dan relaxkan. So jangan buat benda-benda bukan-bukan di dalam dunia. Saya sekadar cerita sahaja. Saya tidak ambil benda ni serius. So saya pun memang tak nak lalu kat situ So saya pun memang takut semua benda ni. Sekarang malam-malam ni saya nak buat cerita seram untuk korang. So korang pun nak, macam kita nak tahu ke, korang nak tahu ke kan? Macam tu lah kan, lebih kurang. Kita nak tahu ke, korang nak tahu ke, asal kamera ni macam ni. Dia macam kita nak tahu ke, korang nak tahu ke, kita tahu antara sama. So kita ialah manusia. So janganlah buat benda bukan-bukan kepada benda lain. So seperti makhluk halus, banyaklah.
Saya cerita tak nak banyak. Okay, so memang Highland Tower memang tempat yang paling seram di Malaysia. Ramai cakap. Okay, dalam Google korang pergi type je kat handphone ni, pergi type je, memang keluar banyak. Kau pergi type je, memang keluar banyak. Ini ialah function benda ni. Okay, korang pergi type je. Contohlah, preview tentang cerita seram Highland Tower. Banyak keluar. Okay, memang saya memang tengok daripada Google semua ni. Saya nak just kongsikan kepada korang supaya korang pun tahu apa yang kita sedang buat lakukan dan kita sedang buat apa sekarang. Okay? Saya cakap balik, jangan ambil serius benda ni. Tapi, bukan jangan ambil serius. Kita kena ambil serius juga. Tapi, jangan overthinking. Jangan overthinking sangat. Nanti overthinking sangat bahaya untuk kesihatan. Okay? Kita mesti berfikiran positif. Okay? Jangan lupa untuk like, comment and share and then subscribe. Okay? So, itu saja daripada saya hari ini. So guys, bye-bye.